kes ni baik-baik dan cuba buat time frame pada diri sendiri. Aku nak tengok kes ni apa yang hebat sangat, kan? Tu yang wildfire yang Mr. Zaki nak tunjuk tadi tu kan. Saya adalah orang yang pertama sekali tak percaya benda ni. Bila didatangkan kepada saya cakap ni semua bullshit yang dia cakap ni kan. Ini semua apa nak scam, ambil orang nak orang je. Okey? Tapi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah semua, kita gunakan akal fikiran. Okey? Bila datang sesuatu ilmu kat kita, kita cuba rendahkan kita punya ego, kita punya pengetahuan, insya-Allah ilmu tu akan masuk. Saya tak berani jamin kes ni bertahan berapa lama. Saya pun pernah tanya CEO sendiri, bos ini berapa lama ni kan. Dia punya jawapan tu kau kena tanya Allah Ta'ala. Dia punya melawak kan. Ya betul. Tapi saya dah tengok kejayaan demi kejayaan yang pada akal saya yang waras, ini tak mungkin sama dengan yang sebelum ni yang dah jahanam ni. Okey. Mana mungkin dia sama kan? Sebab tu saya tanya soalan kat saya. Sebab dulu saya suka bertanya. Saya sampai Tuan Zul jadi marah kat saya. Puan ni bukan nak buat, tanya soalan yang kan? Tapi saya bertanya sebab saya suka mengkaji. Ada soalan? Saya tak tahu nak cerita apa, tapi kalau ada soalan saya jawab. Cepat. Takkan tak ada soalan dulu punya masalah ni. Berdasarkan apa yang Zaki cakap tadi, yang dia cerita-cerita ni tadi. Lagi satu, Tuan Zaki cakap tadi, yang ni yang saya nampak sendiri ini benda ini duit Tuhan ni bermain dengan mas di cash ni. Dia punya kerja sekali. Saya dia punya kerja sekali, you dapat sampai dalam kubur dan boleh diwarisi. Maknanya pepatah dia berbunyi, kalau you biasa buat benda yang biasa you buat, you akan dapat benda yang biasa you dapat. Contoh you kerja kilang, gaji RM5,000 sebulan, hujung bulan you akan dapat RM5,000. Tapi kalau ibu-ibu ayah depan sini ambil ni fikir genong balik aku ni umur dah 80 tahun tu. Asyik kena tipu je kan. Mungkin ini doa yang terakhir, mungkin inilah kerja yang terakhir. Okey. Cuba buat ni. Cuba buat kes ni. InsyaAllah. Ini yang dapat ni kalau kita tengok ibu-ibu kita tu, ibu-ibu ayah-ayah yang biasa kalau orang cakap scam kan. Saya dulu scam juga, tapi dah 2-3 minggu, 2-3 bulan saya ikut. Ayat scam dah tak ada dah pada otak saya. Selalu sangat saya cakap dalam talk saya. Okey. Selalu sangat saya cakap. Saya cakap buatlah di waktu orang tak percaya. Okey. Bila orang dah mula percaya, kita dah dapat income. Bila kita dah di puncak, dia orang tu yang nak tengok-tengok, yang nak register takut-takut kan. Dia orang kat mana? CEO cakap apa kat saya? Kalau you tak percaya apa yang ada dalam kes ni, tak apa. You duduk tepi dulu, dia cakap. Duduk tepi ni pasir kan. Duduk tepi tengok je orang main surfer tu, main ombak dalam tu. Okey. Tapi kita dah di third wave tau, di gelombang ketiga. Kak Fauzia adalah orang paling awal tau. Kita nak masuk gelombang ketiga dah ni. Kak Fauzia kat mana? Adakah main air ni? Ke main celuk-celuk kaki? Main celuk-celuk kaki yang kan? Takut dah masuk dalam air, dalam laut. Zaki dah beli surfer dah. Dan lagi ni lah Zaki.
Tuan Adi dah masuk oven dah. Kita kat mana? Betul. Agak. Ada soalan lagi lah. Satu soalan ke saya. Soalan yang susah sikit. Takkan ni. Saya tak tahu nak cerita dah sebab saya rasa ni semua dah tahu dah. Tentang ada. Apa mana semua tuan lagi. Tak ada. Apa saja luar daripada ni boleh tanya. Cepat. Berkenaan dengan emas ke? Boleh tanya. Tak ada ya? Masya-Allah. Kalau dibandingkan dengan public gold, Okey. Nampak? Saya nak soalan. Sebab daripada soalan tu kita jadi pandai. Okey. Jadi membuktikan. Saya mula-mula belajar emas ni daripada leader insurans saya. Dulu saya buat insurans, Prudential. So saya jual insurans. Leader saya dah arwah dah. Dia yang mengajar saya membeli di public gold. So saya leader public gold. Saya ada account semua lah. So saya tahu account gap, itu semua, gold accumulative program, ETP itu semua saya tahu. Okay. So itulah ilmu pertama saya. So soalan tadi, apa beza public gold dengan kita? Okay. CEO selalu cakap, kalau you takut sangatlah dikatakan cash ni scam kita minta tolong lah sangat daripada you membeli dekat Popcom, dekat Wacan, dekat public gold yang mana owner 3 ni adalah Chinese. Lebih baik minta tolong sangat. Why not you pergi dekat orang Islam kita? Sebab Tuan Haji Hafizah ni ada gambar. Buka. Dia baru bayar zakat beberapa bulan lepas, 100,000. Bila dia bayar zakat, dia membantu orang Islam kita. Jadi the worst situation, paling tidak pun pergilah beli emas dekat kedai Seri Semantan ni. Kalau ada sederet kedai, 7 kedai, Wacan, Anwar, Sofia, kedai emas Seri Semantan, Habib, semua ni 7 kedai. Kalau kita dikatakan bijak, kita pergi mana bang? Abang mau pilih Seri Semantan? Abang ni. Abang. Dia tak lupa. Biasa kita dengar tak lupa ni. Lagi murah. Lagi? Ada bonus matching. Nampak? Bonus matching lah, itu rare. Jangan keluar. Biasa tak ada upah, murah. Bonus matching lagi. Kak Fauziah, orang lama. Kalau kita berkenalkan dekat orang, kita pun terpaksa dapat. Ni Datuk Latin, kawan saya, sahabat saya. Ada seorang lagi bekas polis, nama dia Borhan. Okay. Dia tak buat apa pun. Semalam saya bagi tolong withdraw kat 300 tinggi dia dapat. Nampak? Dengan tak buat apa-apa, tak tahu benda pun itu kan. Saya cuma ajak dia, bang, apa buat ni awal-awal ni waktu orang tidak percaya. Bang percaya kat saya kan? Okey je, tak apa. Dia ikut, dia perkenalkan seorang je. Rupanya 3 baku IPG Bukit Beruang letak. Dia letak 100 gram, apa-apa terpaksa terima 300 kata dia tu. Nampak? Buat di waktu orang percaya ke tak, ya ke tak ni. Lepas tu best in cash ni, 1 sen pun duit kita tak keluar. Saya pelayak. Tak ada pun gambar nampak kan. Saya pelayak. Dapat kereta, alhamdulillah Allah bagi dapat kereta sebiji. Saya pun tak percaya. Biasa saya tak percaya tu, saya dah pergi ambil 3 biji kereta. Ikut orang pergi ambil kereta. Orang cakap saya ni apa kawan tapi rupanya baru saya terfikir, bila saya pergi tu, saya sebenarnya duduk dalam circle yang betul. Saya duduk dengan orang berjaya. Orang lain memang tak percaya, tapi saya pergi tengok, dia betul juga tu. Dia betul. Lala saya cakap tak boleh kena sentuh juga laut tu. Kena masuk juga kan. Jadi ibu ayah yang datang ini sebenarnya saya rasa tak ada rugi pun.
Sebab kita duduk dalam majlis ilmu ni, ilmu pula emas. Betul tak? Tengok, Nabi pun pesan akan sampai satu zaman yang mana bila kamu sampai pada zaman itu, tidak ada satu benda pun yang boleh diperniagakan yang berharga. Ketahuilah kalau kamu sampai pada zaman itu, yang berharga pada itu hanyalah emas dan perak. Oleh itu, simpanlah dinar dan dirham. Nampak? Dan dikeruatkan lagi, jika kamu sampai akhir zaman nanti, diperkatakan semua di antara kita ni kaya. Kaya benda. Okey? Kaya apa? So, contohnya Cik Zaki, aku ada 2 kilo emas ni, aku nak bagi kau ni lah. Kau kan orang susah. Tahu Zaki cakap apa? Tak apa. Aku kat rumah ada 50 kilo ni cakap dia. Tu zaman, akhir zaman nanti. Sebab dia apa? Emas. Nampak tak? Roh emas tu. Oh, power. Saya lelaki pun ni, saya apa tahu lagi ni, ibu-ibu yang power emas ni. Ada lagi soalan. So public gold tadi, jauh panjang cerita kan. Saya nak tanya. Boleh tak ceritakan tentang panel syariah? Oh. Inilah soalan dia yang Habis tu Dia pas okey. Dia macam ni. Kalau kita tak nak lah, ini boleh diguna pakai untuk kalau bukan dalam kes ni pun lah, kalau di luar sana. Okey, emas ni dia mudah jatuh